How to start trading for beginners. Okay, so kita nak share sikit hari ni. Kalau korang yang tak pernah ada pengalaman trading ni, korang boleh belajar sikit dalam video ni. Kami akan share macam mana untuk korang start trading. Okay, so first kali korang kena ada trading account. Korang boleh tengok link dekat bio untuk daftar. Lepas tu bila korang dah ada trading account, korang install app ni, MetaTrader 5 dekat App Store. Klik saja link dekat bio tu, kami dah sediakan Linktree. Okay, so korang pergi dekat Telegram Prof Duit ni ataupun dekat bio lah. So link ni kami share ni. Step pertama korang daftar broker. Kalau dalam kes ni kami gunakan currency trading forex lah untuk korang trade. Lepas tu step kedua korang install app trading MetaTrader 5 dekat App Store. Dan ketiga korang boleh follow signal trading kami di Telegram Prof Duit. So simple saja. Bila ada kami buat trade, kami akan share lah dekat korang apa trade kami. Contohnya hari tu kami set buy limit dekat level 5150 dan stop loss TP. Okay, so ni basic lah. So gold ni adalah currency ataupun komoditi yang paling laju pergerakannya, lagi laju daripada saham, lagi laju daripada currency pair yang lain. Korang boleh saja trade benda lain macam Great Britain Pound, US Dollar. Okay, so boleh saja, tapi kalau korang nak lagi senang buat duit menggunakan gold saja. So gold ni korang deposit lah dalam RM200 ataupun RM100, dapat $50 pun dah okey. Untuk korang buka lot size 0.01 saja, tekan dekat tepi ni, tekan saja buy atau sell. Okay, so apa strategi untuk korang guna kalau korang baru start nak trading ni? First kali korang tengok trend sahaja. Okay, so sekarang ni trend adalah uptrend. So ni yang paling senang lah. So bila price tu naik, dia akan naik, dia akan turun sikit. Okay, ni namanya retracement. Okay, so bila dah turun sikit, dia pun akan naik lagi. Okay, simple kan? Bila dah naik tu, dia tak akan naik terus saja, dia akan turun sikit lagi. Okay, so bila dia tempat-tempat dia turun ni adalah tu area untuk korang buy. Sama juga kalau sell, terbalik lah. So bila korang dah buy tu, korang kena set korang punya stop loss. Okay, stop loss ni macam insurance supaya korang tak loss banyak. Okay, so letaklah luar daripada area korang buy. Okay, dan korang boleh letak take profit korang dekat level korang expect ada kenaikan. Lepas tu korang tengok korang punya risiko, tarik sampai stop loss korang lebih kurang 37 pip. Okay, korang punya reward lebih kurang dalam 80 pip. Okay, so kalau korang dapat setup yang risiko dia rendah tapi korang punya take profit tinggi, so itu adalah setup yang bagus. So korang boleh saja belajar menggunakan app MetaTrader 5 ni. Pastikan korang tengok link dekat bio untuk korang register, mudah. So kami boleh share ke korang apa yang perlu. Okay, so jumpa lagi dalam video akan datang.